Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, masih lagi berkaitan isu banjir. Kali ini berkaitan dengan banjir kilat. Banjir kilat selain berlaku di kawasan bandar, perumahan dan juga perumahan atau penempatan dan juga di kawasan pertanian. Sistem parit bandar dan saluran sungai pada ketika tertentu tidak dapat menampung atau menyimpan air larian permukaan yang banyak. Maka dengan kapasiti air larian permukaan yang banyak ini menyebabkan berlakunya banjir kilat. Sebenarnya itu bagi mengawal aliran air permukaan yang banyak ni, perlu ada satu kolam takungan atau retention pond. Satu peraturan keperluan penyediaan kolam takungan dalam perancangan pembangunan perumahan, bandar dan pertanian perlu diwajibkan untuk semua projek perumahan dan pertanian. Bukan hanya wajib untuk projek-projek yang besar dan tertentu saja. Walaupun telah ada garis panduan kawasan kolam tadahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa, namun bagaimana pematuhan terhadap garis panduan itu? Itu persoalannya. Buat masa ini tiada undang-undang yang mewajibkan setiap pembangunan perumahan dan pertanian mesti menyediakan kolam takungan. Sebaliknya, syarat ini bergantung kepada saiz pembangunan, kajian saliran, lokasi projek dan lain-lain. Sebab dengan itu, saya mencadangkan bagi setiap cadangan projek pembangunan dan pertanian perlu diwajibkan kajian saliran dan peningkatan aliran. Kajian ini perlu diteliti secara terperinci oleh pihak PBT ataupun PDT sebelum kelulusan projek diberi.